Tak terfikir sampai DIPENJARA. AZAR Azmi cemburu lihat pasangan bahagia. Mungkin silap aku terlalu. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Azhar Azmi akhirnya menemui kekuatan untuk tampil. Berkongsi kisah pahit yang terpaksa dilaluinya termasuk pengalaman hitam apabila ditahan pihak polis. Menerusi perkongsian di Instagram, Azhar atau nama sebenarnya Siti Azhar Amirah Azmi, 35, mengakui masih ada pihak yang mempertikaikan kebebasannya dan tidak berpuas hati dengan situasi tersebut. Orang akan cakap, kau ini cakap saja. Saya telah direman di soal siasat dan saya telah mengikut segala prosedur, tiada yang terkecuali. Saya di sini pun ada individu-individu yang tak puas hati macam mana boleh keluar dan terlepas. Entahlah, mungkin kesilapan saya sebab terlalu percaya dekat orang, kata Azhar ketika ditemu bual dalam program Melodi. Gambar terpampang macam itu, tangan dah ada, gelang. Itu paling teruk dalam kehidupan saya. Tak pernah terbayang dan terfikir satu hari saya ke situ. Saya tiada sesiapa, tak ada tempat bercakap dan mengadu. Cuma ada dinding dan jeriji. Boleh cakap dengan siapa saja. Saya berdoa tolong lindungi darah daging anak, sebab saya tak boleh buat apa dekat dalam. Saya cukup menjaga nama keluarga dan sampai tahap saya berada di level yang, katanya lagi, saya tak tahu, rasa dilindungi dalam perkahwinan. Tapi nak bandingkan dengan pasangan lain, saya cemburu. Saya lebih kepada menjaga anak-anak, sebab itu saya bertahan. Saya mengimpikan keluarga yang tak nak gagal, bahagia. Biarlah sampai mati tapi saya pun tak sangka benda jadi macam ini, tambahnya lagi.